Orang yang beragama ni, nak pada agama ni, dia akan sesat sama ada salah satu daripada dua. Sama ada dia melampau dalam agama, ataupun dia jahil tentang agama. Manakala amal tanpa ilmu, kita akan jadi seperti golongan yang sesat. Ini yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, orang yang ingin kepada agama ni, dia akan sesat dengan salah satu daripada dua. Orang yang beragama ni, nak pada agama ni, dia akan sesat sama ada salah satu daripada dua. Sama ada dia melampau dalam agama, ataupun dia jahil tentang agama. Orang nak pada agama, dia akan sesat juga. Bila mana satu dia melampau, satu lagi dia sesat, dia jahil. Yang buat maksiat apa semua, dia pun tak mau agama. Yang ni yang mau agama. Sebab tu jangan ingat, bila kita mau pada agama, kita akan selamat. Syaitan akan gunakan cara, orang yang nak pada agama pun boleh sesat. Orang yang nak kepada agama pun boleh dimurkai. Maka sebab itu, kalau kita memahami Fatihah dengan betul, kita akan jadi manusia yang seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ni, Allah Taala kata, aku bahagikan Fatihah kepada dua bahagian. Ada untuk Allah, ada untuk hamba. Dan aku akan bagi apa yang hamba aku minta. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat li qurrata aini fis salah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dijadikan oleh Allah untuk aku ni penyejuk mata aku dalam salat. Dalam hadis, di awal hadis tu Nabi sebut, hubbibali min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat li qurrata aini fi salah. Aku dijadikan cinta kepada wanita dan juga wangi-wangian, tetapi penyejuk mataku Allah Ta'ala jadikan di dalam salat. Ada beza. Bila Nabi kata, aku dijadikan oleh Allah mencintai wanita, Nabi nak bagi tahu kepada orang yang beragama, Nabi nak bagi isyarat. Bukan semestinya bila kamu nak pada agama, kamu kena tinggalkan perempuan. Boleh kahwin dalam Islam ni, tak ada istilah kerahiban. Dan bukan bermaksud bila kamu nak pada agama, maksudnya pakaian kamu kena lusuh, kotor dan berbau busuk. Boleh pakai pakaian yang wangi bagi orang lelaki dan orang perempuan kalau dalam rumah. Kalau kat luar janganlah. Kerana wangian wanita ini merupakan perhiasan dunia yang Allah Ta'ala halalkan kepada mukmin dengan disiplinnya. Tetapi Nabi berikan satu benda yang lebih penting daripada tu. Lebih daripada sekadar dicintai. Nabi kata, Allah menjadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Lebih tinggi. Kerana penyejuk mata ni cinta tahap tinggi. Dan ada je orang bercinta tapi mata tak sejuk pun. Ada tak? Ada, cuma tak mengaku je sebab dia bawa bini sekali kat sini. Kadang-kadang mata tak sejuk pun tengok perangai, teruknya perangai. Tapi aku sayang kat dia kan. Isteri pun tengok suami, aduh dia ni perangai, tak tolong langsung di rumah. Tapi sayang kat dia. Tengok anak, sayang kat anak. Sebab tu kita doa kepada Allah kan, dalam doa yang warid. Dia kata apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Wahai Tuhan, rezekikan kami daripada isteri kami dan juga anak-anak kami penyejuk mata. Kita tak minta Allah Ta'ala supaya kita cinta pada isteri anak kerana benda tu obvious. Kebanyakan orang cinta pada isteri, cinta pada anak. Benda tu tak perlu minta pun. Tapi minta supaya isteri dan anak menjadi penyejuk mata. Kerana benda tu level yang tinggi. Cinta dan menyejukkan mata bila tengok. Ramai orang ada isteri dan cinta pada isteri dah kan? Tapi berapa ramai yang bila tengok isteri bahagia? Nabi kata di antara perempuan yang baik itu, isteri yang baik itu bila tengok gembira. Bila kita tengok gembira. Bila kita suruh dia taat. Bila kita tak ada, dia jaga maruah kita. Kan? Jadi kalau tengok pun kita balik malam-malam tengok, ish, dia kata tak ada beza dengan mak lampir. Atau isteri kena ubah penampilan. Kalau tengok bukan gembira, tengok takut. Tak macam tengok cerita Sunda Bolong kan. Kena ubah. Laki pun sama jugalah. Kena bagi kemas. Tengok apa? So isteri tengok suami dah macam Freddy Nightmare je kan. Kena ubah. Jadi Nabi kata dijadikan salat itu penyejuk mata untuk aku. Kenapa penyejuk mata? Kerana dalam salat ni, bagi orang yang memahami maksud Fatihah pun cukuplah. Besar makna Fatihah. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Iktiraf kita kepada Allah. Allah memiliki segalanya. Apa yang ada dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, semua Allah Ta'ala punya. Kita puji Allah. Puji Allah atas nikmat yang Allah bagi pada kita, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Kadang-kadang kita banyak puji Allah atas nikmat yang kita sedar. Tapi berapa banyak nikmat yang kita tak sedar, kita lupa nak puji Allah. Maka 17 kali sehari wajib kita puji Allah dalam salat, dalam Fatihah. Nikmat yang kita sedar banyak lah. Dapat bonus, menang PRK. Kan? Kalah kan? Oh, koma orang PH lah kan? Saya ingat parti lain. Tapi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar. Kita kena puji Allah. Jadi dalam salat, bila kata qurrata a'yun, qurrata aini, penyejuk mata, kita puji Allah atas nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar pun. Itu nikmat.